Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di Nabiyil Karim wa ala alihi wa ashabil kiram. Wa ila ruhi walidina wa muallimina wa dhawil huquqi wajibati alaina ajma'in. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Na'udzu billahi samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya muallima Ibrahim al-hikmata 'allimna, ya mufahhima Sulaiman fahhimna, fafahhamnaha Sulaiman wa kullan atayna hukman wa 'ilma, wa sakharna ma'a Dawud al-jibala yusabbihna wa at-tayra wa kunna fa'ilin. Ya rabb Sulaiman wa ya rabb Ibrahim, ya rabb Musa wa Isa, wa ya rabb Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Akhrijna min dhulumatil jahli wan nisyan birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arzuqna ya rabbana fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin fi afiyatin wa salamatin birahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa azwajihi wa dhurriyyatihi kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Wabarik ala Muhammadin wa azwajihi wa dhurriyyatihi kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah thumma alhamdulillah. Yang dimuliakan tuan yang berusaha, tuan pengurusi masjid Parit Tongkat, yang dimuliakan juga yang berusaha Biro Agama Parit Tongkat, Tuan Hazim, Tuan-tuan Haji, Tuan-tuan Hajah, sidang hadirin hadirat yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah thumma alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala sampai ke hari ini Allah taala dengan pandangan rahmat kasih sayangnya pada kita masih lagi kita dipilih oleh Allah dari lorong-lorong, dari kampung-kampung, dari taman-taman, apalagi dari Allah pilih kita, dikumpulkan kita di satu tempat yang sangat mulia, di tempat yang sangat bertuah, seperti yang Nabi sebut al-masjidu maimunatun wa maimunun ahlaha. Masjid itu tempat yang sangat bertuah, dan sangat-sangat bertuah siapa yang jadi ahli masjid. Kita biasa dengar kalimat itu. Jadi kita bersyukur kepada Allah hari ini kita jadi ahli masjid yang Nabi sebut ini orang bertuah. Dan mudah-mudahan Allah terus pilih kita lagi. Di Rejab ini lagi kena tingkatkan amal kita, tuan-tuan, dan saya juga lah menasihatkan diri saya kena tingkatkan amal, kerana bulan Rejab ni ganjarannya digandakan. Jadi kita kena usahakan menggandakan amal. Jadi lagi satu tadi kita sama-sama bertasbih, dah 300 tasbih dah, ada yang terlebih, yang tertidur tak tahulah, kurang mungkin. Tadi kan tidur, tadilah saja sebut. Yang terlebih mudah-mudahan tak apalah, tak dikira lah tu. Yang penting itu 300 itu yang warid, itu yang nas, yang apa, yang sahih, yang sunnahnya. Yang terlebih itu khilaf sunnah saja, boleh lebih, dan yang terkurang khilaf sunnah boleh kurang. Namun kita bersyukur kalau esoklah kita di ketika Dajjal yang turun, bila kita tak ada apa makan, tak ada minum, atau tak ada apa pun,
Apa makanan kita? Itulah makanan yang Sayyidatina Aisyah tanya pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, aku dengar kabar berita yang Dajjal memang akan turun dan dunia akan kering kontang, hujan jangan kata nak ada ke tidak. Tumbuh-tumbuhan jangan kata nak hidup atau tidak." Memang tidak jawapannya. Jadi apakah makanan kita? Apa Nabi jawab? Makanan kamu ketika itu ialah sama dengan makanan para malaikat. Kita tahu tak apa makanan malaikat? Yang sedang bertahmid, sekarang semua tahmid. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Sampai hari kiamat. Yang sedang bertasbih, sekarang semua bertasbih. Subhanallah, Subhanallah, sampai kiamat. Yang sedang bertahlil, semua bertahlil. La ilaha illallah, la ilaha illallah, sampai kiamat. Lagi satu apa? Yang sedang bertakbir, semua bertakbir. Sekarang sedang bertakbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, sampai kiamat. Nabi kata kepada Aisyah, itulah makanan para malaikat. Itu juga makanan kita, tuan-tuan, puan-puan, kalau kita dipanjangkan umur, hidup sampai Dajjal sampai, tak ada makanan kita. Apa makanannya? Inilah kalimat tasbihat. Dianjurkanlah ni di Rajab kita perbanyakkan tasbih kita, tambah. Jangan kira berapa, tak apa. Jalan terus bertasbih. Mudah-mudahan Allah pilih kita, insya-Allah. Hari ini kita sambung sunat hayat, lepas sunat ab'ad. Yang ini sunat yang ringan. Nanti rujuk kitab Munyatul Musalli, yang kita nak baca ni sunat ringan ini ialah sebagai perhiasan pada muka je. Okey, ibrahnya yang kita nak baca ni sekarang ni ialah jari, perhiasannya kuku. Kuku kemudian diinai. Mata perhiasannya kening dicelak. Ini ni yang sekarang. Tak nak buat dalam sembahyang, tak mengapa tapi tak sempurna. Yang ni ringan, ni sangat ringan. Tak buat, tak mengapa, tapi tak sempurna. Kalau yang lepas, tak buat, tak mengapa, tapi solatnya cacat. Jadi mudah-mudahan kita dapat berjaga-jaga kerana kita dah sampai masa untuk mentahsin. Apa selalu saya sebut? Mempercantikkan. Bukan sekadar sembahyang kita dah bukan sekadar sembahyang, bukan. Kita sekarang kena mencantikkan sembahyang kita. Inilah pengisiannya. Mudah-mudahan Allah Ta'ala terima saya, insya-Allah. Sunat hayat, ada 24 sunat hayat. Ada 24 sunat hayat. Itu punya banyak. Okey. Yang pertamanya iaitu mengangkat kedua-dua tangan ketika melafaz takbiratul ihram sehingga berbetulan. Satu, cara angkat berbetulan tapak tangan dengan bahu. Lagi, cara angkat dengan hujung anak jari. Mana? Dan hujung anak jari dengan kuping telinga sebelah atas. Dan 3, 2 ibu jari dengan kuping telinga sebelah bawah. Bagi lelaki juga perempuan. Ini bahu. Kalau boleh tengok, okey kat sini. Ni. Nah. Okey, ni. Ya. Okey. Mungkin yang lepas dah sebut, ini adalah yang paling tinggi lah takbir. Dah tak ada lagi macam gini lah. Dah tak ada dah, cukup. Okey, satu. Okey. Dua. Okey. Yang sama. Okey, yang ini ni maka kita dekatkan, dapatlah ibu jari di cuping telinga bawah, jari atas berada di telinga atas. Itu memang telinga kita lah tu. Okay, tak ada yang tak sampai. Inilah ni. Sekira-kira, bukan mesti. Bagi perempuan macam mana? Maka bagi perempuan juga begitu. Kerana kita musyaqqah. Okey, bagi perempuan, kalau ini bermakna dia mengembangkan tangan dia, maka ambil sunnahnya perempuan, tak apa kita rapatkan. Jadi kita ambil yang segini ya. Ya betul, yang ini berdepan dengan bahu. Yang tadi setentang, yang tadi tu ukuran lebih kurang setentang yang tadi tu. Perempuan nak buat gini pun boleh, namun adalah sangat mustahabah bagi perempuan begini. Okey, kerana inilah saya pernah sebut, inilah tapak kaki dia. Inilah tapak kaki kita kan? Tapak kaki kita tu. Inilah tapak kaki kita. Inilah lututnya kita. Inilah kaki belakang kita. Ini perempuan. Okey, lelaki. Inilah tapak kakinya lelaki. Itu masa diri tu. Inilah lututnya lelaki.
inilah dua tangan. Jadi sama lah tu. Okey. 1, 2, 3, lutut 4, 5, belakang sekali 6. Jadi 7. 2 berpasang-pasang, 1 tunggal. Dah saja okey. Jadi perempuan silakan, namun kalau kita menurut Imam Syafi'i dalam kitab Al-Um, dan Nabi juga sebut adalah Nabi sangat menyukai bagi kaum wanita kalau sembahyang rapatkan daging-daging dia. Okey, jadi rapatkan daripada daging dia. Jangan ambil hak. Kalau dia nak kembang silakan. Tetapi kalau rokok kena sama, itu cerita lain. Jangan perempuan, saya kerap sebut, kerana ini sunnah yang kadang-kadang kita terlupa, kita tinggalkan. Okay. Bagi perempuan tetap sama kalau rokok tangannya kembang. Mana dia rapat? Ni jari. Dia sama dengan lelaki, tak ada beza. Okey. Rokok kembang, sujud rapat, tak ada beza. Rokok kembang, sujud rapat, tak ada beza. Dengan lelaki. Okey, jangan terbalik. Rokok tangan rapat. Dekat lutut adalah sopannya muka. Rapat ya. Apa dia nak sopan? Tak, dia suruh kembang pegang lutut. Kan? Masa rokok, masa sujud sopan dah sikit. Kenapa? Ini jari sangat bernilai untuk kita punya istiqbal. Adab dia kiblat, semua kiblat. Itu Nabi ambil kira lah. Yustaqbal, istiqbal tu ada kiblat. Jadi kita jangan tak ada tadi. Mahalnya tu perbuatan dalam sembahyang. Okey, ini sunat hayat. Berikutnya, dan tadi kita jelas dah ibu jari dekat mana. Itu memang tersebut dalam kitab-kitab, banyak kitab menyebutkan begitu. Bagi lelaki dan juga bagi perempuan. Okey. Namun kat situ kan, saya sebut tadi perempuan adalah disukai. Boleh tak perempuan diri seperti lelaki? Boleh. Ya. Tetapi disukai rapatkan daging. Apa dia rapat? Kaki tak rapat gini. Ini bukan daging. Ini sekurang-kurang ada 3 jari. Boleh, ini dah kira rapat ini. 3 jari bagi kaki dia. Begitu juga tangan. Okey. Tangan takbir jangan rapat tak. Kalau siap kita nampak orang takbir tangan dia rapat, Allah, ini ada masalah, bukan masalah lah. Bukan masalah. Lah ni ada macam ni tak tahulah tu. Dia tidak rapat dan tidak kembang. Masa takbir sama perempuan sama-sama. Tidak rapat dan tidak kembang. Tapi kalau rokok memanglah kembang. Farraja. Kalau sujud memanglah kembang. Memang rapat dumma. Itu disebut. Masa takbir renggang sikit. Berikutnya, bagaimana kita lihat daripada hadis An Ibnu Umar daripada Abdullah Ibn Umar, kita ambil sikit dah. Daripada mana datangnya ni, nak taruh tangan ni, macam itu. Okey. Iza qama kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam panduan kita. Iza qama ila shalah, bila Nabi berdiri sembahyang, Abdullah Ibn Umar, anak Sayyidina Umar, dia perhati. Dan dia nampak Nabi buat apa? Rufi'a yadayhi, Nabi angkat 2 tangannya hatta yakuna khadwa, hingga tangan diangkat tu setentang manakibai, setentang manakib, tertentang dengan dia punya bahu. Dah taruh, beri apa dia? Thumma yukabbiru, baru Nabi takbir. Okay, kita angkat tangan sambil takbir Allah. Tak, ini contoh nak tunjukkan ni, nanti jangan angkat tangan macam ni. Nak angkatnya sangkut. Macam ni. Adakah kita, Nabi bawah ni terus Allah. Okey? Ataupun dah taruh baru sebut. Pilih mana? Mana-manalah Nabi. Yang ini jangan pilih. Yang sini tadi. Okey? Saja kita nak taruh mana? Dah taruh baru Allahu Akbar, atau daripada bawah Allah. Pilih mana? Pandai-pandailah buat pilih bagi ni. Pilih sekarang. Nabi pilih apa? Nabi buat rafa'ah, Nabi angkat yadaihi, 2 tangan, hatta yakuna khadwah. Apa dia? Sampailah khadwah tu, apa khadwah, iaitu sampai setentang betul. Baru thumma yukabbir, dah tentang baru sebut Allahu Akbar. Habis bar kat mana? Tangan kiri atas pusat, tangan kanan atas tangan kiri bar. Jangan Allahu Akbar. Ini buat apa kerja ni? Boleh juga, bukan tak boleh. Sunat hayat sahaja. Siapa yang tak nak angkat tangan tak apa, datang diri terus tegak terus perempuan Allahu Akbar, tak apa. Tak nak angkat.
Datang terus taruh Allahu Akbar, tak apa. Tapi dia telah tinggalkan satu sunat hayat, sunat ringan. Agak rugilah kalau tak buat. Okey, ini hadis daripada Abdullah ibn Umar. Jadi saya pilihlah, kita pilih kedua pilihan. Kita pilih sama-sama, dah taruh baru sebut Allahu Akbar. Kita pilih sama-sama, dah sampai ibu jari sekira-kira anak coping telinga bawah, atas dia akan kena gitulah tu. Baru sebut Allahu Akbar, insya-Allah. Kita tengok macam mana pula jari nak buat macam mana. Sunat membuka tapak tangan dengan jari tangan diluruskan serta direnggangkan sedikit. Jangan renggang sangat, itu rokok saya kata ya. Sedikit je. Ini pertengahan sedikit. Tak sama-sama, perempuan sama. Kembangan sedikit. Dan guru kita kata tunduk sedikit. Yang ni tegak kan? Tunduk sedikit. Dalam syarah yang lain tunduk sedikit. Untuk apa? Nampak kita ni tawaduk. Taruh dulu tenang, baru sebut Allahu Akbar. Taruh dulu tenang, baru sebut. Tapi siapa yang nak bawa daripada bawah ke atas pun sebut. Imam Nawawi sebut dibolehkan daripada bawah. Jangan kata tak boleh, dibolehkan. Bermula daripada bergerak Allah, dibolehkan. Kita ambil daripada hadis ni. Ada hadis yang lain tu yakuna hadwa mankibai thumma yukabbiru. Bila dah sampai tegak tangan antara bahu, baru dia sebut Allahu Akbar. Okey. Sunat tu dia. Dan sunat menurunkan tangan bersama dengan berakhirnya takbir. Mula tadi kat sini tangan dah Allah, habis habislah tangan. Okey, sunat saja. Kan saya sebut tadi, terus taruh kat pinggang tanah takbir tak apa. Tak boleh. Tak nak angkat pun tak apa. Yang wajib takbirnya tu. Allahu Akbar itu yang wajib. Dia tak nak angkat saja. Kan kita. Itu sunat hayat. Okey. Yang baiknya serentak. Allah, serentak. Bar mana tangan kita berada di atas tangan kiri, taruh saja atas pusat. Taruh di atas pusat. Jangan tutup pusat kan. Atas. Di bawah dada ni. Ni kan mana pusat? Tak jumpa. Jumpa. Sini pusat. Allahu Akbar. Nyari udul pula. Okey. Sekarang ni ada kan? Okey. Taruh je. Cukup dah. Tak payah nak menceng-menceng. Tak payah. Apa kena kita ni? Tak payah. Ini tak payahlah. Saya rasa macam tak berapa sure lah. Taruh aja. Sempurna dah, cukup dah. Dan dia akan tutup. Memang kat sini ada kata kiri kan. Okey, tak apalah kalau nak kiri, memang kena dia ni, memang tutup jantung dan hati kita ni. Engkau diam-diamlah hati, kan? Jangan jalan-jalan. Hadir sini. Okey, tutup. Dia kena dah. Rasa taruh. Tak payah kita nak sengit. Lagi pula ajar macam ni tak? Ada kan? Siapa dia tanya? Takbir Allah, okey. Allahu Akbar. Okey tak ni? Tak, ini tak, dia sudah pegang pergelangan tangan. Macam ini pun boleh. Siapa nak terus? Boleh. Tidak mengapa pun. Dia sunat hayat je. Tapi perbuatan tu macam mana yang dibuat ni sebenarnya? Ada yang tarik baju ni? Ada tak? Siapa suruh tarik baju? Tak siapa-siapa nak tarik baju orang. Belum. Taruh saja. Ni kat sini tempat dia. Okey, boleh satu jari ke depan, boleh dua jari ke depan. Ni peluk baik-baik. Dia suruh peluk ni Ni peluk ni, dua ni. Ada kira-kira. Rahsianya kita tak tahu dia. Ini kalau wahdah satu lah, memang kita silakan. Dan ada kata 5 terus peluk ni tangan. Tak apa. Bukan peluk sini. Ini baru dipeluknya. Ni namanya adudun. Ni lengan. Ini apa? Zira'un. Peluk dekat pangkal zira' ni. Bukan pangkal adud. Kadang nampak gitu. Boleh, tak ada masalah pun. Dia sunat hayat. Tapi cara buatnya tu macam mana? Macam tu. Siapa tak nak buat tak apa. Sunat hayat kan. Dan satu lagi. Tadi atas kita tutup dengan di situ tu. Bukan tutup belajar, belum lagi. Okey. Abu Hurairah kata apa? Ini kalau kita nak jadikan panduan kita lah. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qama ila shalah, Nabi bila dia dirikan sembahyang, rafa'a yadayhi maddan,
Maka madan ni kalau kita panjang. Panjang baca takbir, dia bukan takbir. Ni cerita tentang angkat tangan, bukan takbirnya. Maka kalau takbirnya pun dibaca panjang. Allah. Pada lafaz jalalah. Panjangnya bukan pada A-nya, bukan pada Hu-nya, pada Allah-nya kan. Yang ini menyebut tentang Nabi angkat tangan madan itu kembang sikit. Ini kat sinilah, inilah. Dalam hadis yang lain dah. Dan begitu juga sunat melihat tempat sujud. Ini semua perbuatannya sunat. Ini ikut Imam Mujaddid Al-Fathani, sunat masa qiyam mata pandang tempat sujud. Daripada dulu pun kita dah tahu dah, kita pun dah beramal. Sebab itu bila kita tinggi punya pandangan, maka kita dah tak jadi orang yang tawaduk, tak. Rendah dirinya pandang tempat sujud. Sampai berjalan tu pun kalau boleh pandang qadar tempat sujud. Ni tak kita tinggi. Kan? Suruh pandang qadar tu anggaran, bukan berjalan pada tempat sujud kan, semua dilanggar nanti kan, macam berdosa kan. Ini sembahyang mengajar kita untuk tawaduk. Sebab itu masa duduk tasyahud ataupun duduk antara dua sujud, mata nak pandang mana? Mata tak boleh pandang tempat sujud, mata pandang antara dua lutut supaya pandangan kita rendah. Jangan tunduk. Matanya je. Muka ni biar bukan tunduk sangat. Kalau tunduk sangat jadi inhatta. Kan? Apa? Fuwibah tu tunduk tu. Tak nak. Biasa je. Okay. Sederhana. Mata pandang bukan tempat sujud. Siapa duduk antara dua sujud, dia pandang tempat sujud, berarti pandangan dia tinggi. Tawaduk. Kan? Duduk antara dua sujud, pandangan bukan tempat sujud. Kalau pandang tempat sujud, itu pandangan dia tinggi. Itu pandangan ketika kita qiyam sana. Okay. Apa kata Imam Mujaddid Al-Fathani ketika qiyam, pandangan mata berada di tempat sujud. Ketika rukuk, pandangan mata berada di jari kaki. Imam Mujaddid Al-Fathani. Ini perbuatan untuk datang khusyuk. Ini sunat hayat semua. Kemudian, ketika i'tidal, pandangan tengok tangan naik. Boleh bagi dua biji mata. Sampai mana kita nampak dia. Tengok tangan. Jadi kita tak terganggu apa hal kita sendiri. Jangan ganggu orang. Bila sembahyang suruh tengok tempat sujud, tengok jenama kain orang. Memanglah rosak khusyuknya. Pernah sembahyang tengok jenama kain orang? Tak, bagus tak pernah. Lelaki ya. Sebab itu Tuhan tak akan nampak saya punya jenama kain kerana kain saya murah-murah. Saya taruh atas. Kalau saya taruh belakang, orang belakang saya nanti tak usuk. Dia gambar unta, gambar keledai. Rupanya gambar semut. Dalam sembahyang tu boleh meneka-neka. Unta ke keledai, rupanya mangga. Kan? Tuan jangan main-main. Sebab itu jangan pandang depan. Jangan pandang. Pandang tempat sujud. Itu disuruh atau sunat saja. Lagi apa? Masa sujud pandang mata ke hidung. Itu Imam Mujaddid sebut. Itu perbuatan kalau kita nak hadir khusyuk. Okay. Kemudian masa duduk, pandang antara dua lutut. Bila illallah, pandang jari wahdah. Illallah baru pandang tu. Tak ada pandang mana lagi. Okay. Sunat melihat tempat sujud dari awal hingga akhir solat, sekalipun sekalipun di dalam ataupun samping Kaabah, kecuali ketika mengangkat telunjuk pada saat illallah. Okey. Namun ada pendapat lain. Okey. Siapa yang sembahyang di Masjidil Haram dan dia memang nampak Kaabah depan tu, maka adalah sunat dia pandang Kaabah ketika qiyam. Okey. Ni kalau di tempat kita, Kaabahnya kat mana? Dekat sejadah. Itu pandang Kaabah tu kan. Pandang tempat sujud. Kerana kita tak nampak Kaabah. Kalau dekat Mekah mana? Pandang Kaabah. Kita pandang sunat, pandang Kaabah. Begitu kalau dalam Kaabah. Kalau dalam Kaabah nak ada mana sembahyang? Mana tahu besok pergi Mekah diberi peluang masuk Kaabah, saya ditarik. Agak nak ada mana, bingung. Ni mana kiblat ni? Saya pergi berdua dengan isteri. Pegang. Mana tu Pak Arab geram, pergi masuk. Sembahyang sana. Allah Akbar, siapa? Ini nak ada mana tu?
terus pening kepala. Wah, mana nak ngadap? Dalam Kaabah ngadap mana-mana aja. Okay? Dalam Kaabah ngadap mana-mana saja. Mana-mana kita nak pilih. Begitulah. Yang diajar bagi kita ketika sujud tadi ya. Itu Imam Mujahid Al-Fatani menganjurkan begitulah. Itu perbuatan untuk datangnya khusyuk. Wallahu alam. Kita sebelah tadi ya. Sekalipun pada sembahyang jenazah, sekalipun pada sembahyang jenazah, dia suruh kita apa? Lihat tempat sujud. Kalaupun kita sekalipun dalam Kaabah atau samping Kaabah, ketika mengangkat telunjuk pada boleh dia, kecuali ketika angkat telunjuk masa tahiyat itu. Sekalipun sembahyang jenazah, dia suruh kita pandang juga tempat sujud. Kata Syekh kami, tuan guru kepada maulana kita, Umar Khatib, pada tuan guru dia, okay. Lihatlah mana satu mendatangkan lebih khusyuk, tempat sujud atau Kaabah. Itu kalau Kaabah, itu kalau dekat sana. Okay. Tapi kalau kita pandang depan, orang lalu tak usah pandang je bawah. Saya suka pandang Kaabah sana. Kadang-kadang sampai kita pandang, lalu kat sini kita tawajuh, dada kita jaga Kaabah. Sana ambil peluang. Orang yang buta dan orang yang melihat, yang sembahyang di tempat yang gelap. Semula, orang yang buta dan orang yang melihat, yang sembahyang di dalam tempat yang gelap, disunatkan juga melihat ke tempat sujud walaupun dia tak nampak mak sujud tu lah, agar dapat lebih khusyuk. Begitu juga saya nak keluar sekejap kita sekejap. Orang yang buta ataupun di malam gelap, ketika berdoa pandanglah tapak tangan walaupun tak nampak. Orang yang buta atau orang yang celik, kalau berdoa walaupun di malam gelap, pandanglah tapak tangan walaupun tak nampak. Sama dengan sembahyang, pandanglah tempat sujud. Jangan mentang malam melengger. Tengok. Lepas ni sembahyang jangan lagi pandangan tinggi. Lepas ni doa jangan tengok orang. Enggak dapat berapa. Doa. Tengok tangan sendiri. Kerana lebih khusyuk, lebih tawaduk, lebih rendah diri. Kan? Tengok tangan sendiri. Kan dah cakap kan? Macam mana tu letak tangan? Kak ajak. Rapat-rapat. Rapat memang insya-Allah. Rapat kau tu. Rapat. Ini memang sesuai sangat ni. Sesuai sangat. Betul. Tengok tapak tangan. Habis malam, dah cakap. Malam tengok tapak tangan. Tak nampak tengok juga. Walaupun tak nampak. Tak nak tengok tapak tangan? Tak apa. Tak nak tadah tangan pun tak apa. Ini sombong. Kita kan hamba ya. Kita yang serendah-rendahnya dengan Allah. Kita minta. Okay. Berikut. Disunatkan juga melihat ke tempat sujud agar dapat lebih khusyuk. Lagipun tempat sujud adalah tempat yang termulia. Tetapi bagi yang mengerjakan sembahyang khauf, sembahyang dalam masa perang dengan rasa takut dan bimbang musuh akan menyerang, akan serang kita bila-bila masa, maka ketika itu boleh pandang di mana dan tak ada kiblat pun tak apa. Sembahyang sunat syiddatul khauf, dalam keadaan penuh ketakutan berperang yang musuh, pegang pedang pun tak apa, sedang sembahyang tu. Okey. Berikutnya mana lagi? Dan yang sembahyang di atas sajadah yang bergambar binatang atau lukisan lain. Jangan kata binatang saja, apa sahaja lukisan. Sunat tidak melihat tempat sujud. Lihat mana? Lihat telekung orang sebelah depan. Putih kan, lagi syur. Rupanya ada pula sulam-sulam pula. Nak ngelak sejadah, ada gambar Kaabah, ada gambar pokok, macam-macam gambar taruh, tengok depan. Sulam-sulam pula nampak. Lepas bagi salam, siapa yang menyulam tu? Ada game, mata ada game. Tapi kalau boleh tengoklah tempat, sebab itu adalah tempat yang terbaik. Kain yang untuk sejadah tu, kain plain putih. Okey.
Tak ada warna lain, tak ada pakaian lain yang warnanya satu saja. Dia tak terganggu. Ini pun ada warna-warna. Tapi saya terbalikkan. Okay? Adalah yang sebab putih ni tak mengganggu. Kita pun tak berapa minat dia. Alah putih. Tak nak fikir panjang. Tapi kalau campur warna-warna, ini agaknya warna campur apa jadi macam inilah. La ilaha illallah, sembahyang. Dan saya bagi hukum bukan saya ulama bagi hukum, kita ambil je. Haram sembahyang pakai baju warna-warna. Haram sembahyang pakai baju warna-warna. Berwarna-warna, bukan tu. Kerana ada haram sekiranya, belum habis lagi jawab. Pantang. Sekiranya dengan pakaian kita mengganggu khusyuk orang belakang. Ganggu khusyuk tak? Kalau baju kepala lembu lah, orang sembahyang belakang, dia tengok kepala lembu ke tengok tempat sujud? Tengok kepala lembu. Ni lembu apa pula dia pakai? Sembahyang tu. Warna-warna kan. Kalau tak mengganggu hukumnya makruh. Makruh saja. Nanti kan takut cakap tak habis dia jadikan bahan kan. Haram kalau warna-warna mengganggu orang lain. Okey? Makruh kalau tak ganggu. Jadi kita pakai sunnah, satu warna tu. Putih terus putih, hitam terus hitam, merah terus merah, hijau terus hijau. Lain tak ada sebut Itu warna yang Nabi pakai. Putih terus putih, hitam terus hitam, merah terus merah, hijau terus hijau. Dan kalau dia pakai baju merah dan dia berdiri, sahabat semua sedang duduk. Kalau dia bertausiah, Nabi bayan sampai ke ilmu, sahabat duduk, sahabat akan tengok Nabi ni, muka Nabi tu lebih cantik daripada bulan kat belakang. Dia pakai baju merah. Ya Allah, macam mana tu? Subhanallah. Nanti bacalah kitab apa? Allah Syama'il Muhammadiyah. Macam mana isterinya ya Allah? Baju merah merah, betul-betul merah. Kalau dia diri, sahabat duduk, tengok atas, tengok muka Nabi, bulan purnama naik tu, muka Nabi lagi cantik lagi daripada bulan. Ya Allah, macam mana? Allah. Ya Allah. Okey, tadi kalau sajadah itu mungkin ada lukisan-lukisan warna-warna lah tu. Dan lukisan itu mengganggu khusyuk kita, jangan tengok dia. Okay. Tengok depan lah. Pandai-pandai lah sana nak jaga hati. Saya pernah cakap macam mana kan? Masing-masing sembahyang. Okay. Masing-masing sembahyang kena jaga-jagalah masing-masing. Hati masing-masing. Kan perbuatan kita sembahyang betul kan? Perbuatan kita betul. Qiyam, rukuk, i'tidal, sujud semua betul, duduk-duduk semua betul. Bacaan kita betul kan? Betul. Hati kita betul tak? Betul juga. Boleh tahan juga yang tu betul. Takut hati kita yang kurang betul. Mana nak betulnya kalau sembahyang maghrib dah ingat makan malam? Lagi dahsyat, ni Ramadan kan? Enggak ada Ramadan ni. Sembahyang subuh, tahu tak ingat sembahyang subuh? Ingat nak buat masak buka apa? Mana betul hati tu? Itu hati gonjol. Tak tahu. Ni bukan main-main cakap ni. Setengah sembahyang subuh, yang lelaki tak kisahlah, masal aku dapat kita masak kan. Lepas ni Ramadan banyak infak, beli niat sedekah ya. Tak payah isteri masak. Kesian dia subuh dah fikir apa aku nak masak buka ni ya Allah. Dengan sembahyang, oh tadi sahur punya udang lebih dalam icebox. La ilaha illallah, disuruh sembahyang. Ni hati bagus ke hati tak bagus jawab sendiri kan. Tapi itulah sembahyang. Lepas ni besok Ramadan kan. Bawa je isteri pergi pasar petang, sambil-sambil jalan untuk sihat kan. Tak apa. Pergi bazar Ramadan. Tapi saya tak suka bawa pergi perempuan pergi bazar Ramadan. Betul. Nanti nak beli dua jenis tu. Tapi kanan kiri dia penuh dia. Mana? Ini penyakit dia tu. Tuan-tuan, ni sahabat kita ni balik nanti ni kalau singgah kedai, singgah supermarket ke apa, market ke apa tak kira lah. Jangan bagi dia masuk, bagi dia jaga kereta je. Engkau tunggu kat kereta dia diam je. Tapi lelaki ni pemalas. Kalau memang orang perempuan dia masuk kedai, dia sanggup tunggu kan. Cuba cakap dua jenis. Cakap apa? Beli bilis dengan sayur. Nanti dia bawa apa je? Kentang dia bawa, kicap dia bawa, garam dia bawa. Itu tak tahu, mudah-mudahan orang sini tidak lah.
Itu kalau sembahyang tu, nak cerita kita balik pada sembahyang, agak hati kita betul tak tu? Kan tak betul kan? Jadi kita kena jaga hati. Kan? Sembahyang jaga hatinya. Berikut. Habis satu lagi kita dapat insya-Allah. Memejamkan mata di dalam sembahyang hukumnya tidak makruh. Ada pendapat lain kata makruh, tapi kita ambil pendapat. Kita ambil yang sini ya. Tapi tetap ada yang mengatakan makruh memejamkan mata. Okay. Sekiranya celik dia tak khusyuk, pejamkan mata. Memejamkan mata dalam sembahyang hukumnya tidak makruh. Apalagi tengok ni, kalau dia dapat menambahkan kekhusyukan. Ini adalah pendapat Imam Nawawi, Ibnu Hajar dan Syekh Ramli. Tetapi kalau memejamkan mata boleh mendatangkan mudarat, maka makruh hukumnya. Ada kalanya memejamkan mata menjadi wajib. Kenapa jadi wajib? Seperti melihat yang haram jika tidak dipejamkan mata. Mudah situ. Okey. Yang kedua, mengangkat kedua tangan bila hendak rukuk. Tadi pertama dia ada 6 tau. Dia sampai yang kelima, sampai yang kelima satu. Satu, ya, dia ada 4. Okey. Kedua tangan. Dia selesai lafaz takbiratul ihram. Okey, sampai yang keempat tu lah. Ini mengangkat tangan. Yang kedua. Tadi mengangkat tangan ketika takbiratul ihram ya. Yang ini mengangkat kedua tangan bila hendak rukuk, jangan tinggalkan. Dan sunat dipanjangkan takbir sehingga sempurna rukuknya. Tapi jangan memanjangkan lafzul jalalah lebih daripada 6 harakah, kerana kalau lebih batal sembahyangnya. Jelas ni, jelasnya ni baik-baik ya, jelaskan baik-baik. Kita ambil sampai sini je lah 2. Okey, yang kedua. Sunat hayat mengangkat tangan ketika bila? Ketika hendak rukuk. Kita nak masa tangan kat sini angkat ke? Allah, nak rukuk ni, nak rukuk. Nak rukuk. Okey. Kita bermula Allahu Akbar ke, ataupun kita dah angkat baru takbir. Peganglah setelah kita letak baru takbir. Boleh juga, nanti akan jadi panjang. Ikut pendapat ni, kalau kita Allah sampai rukuk, mungkin lebih 6 harakah. Ikut pendapat ni kata solatnya sah ke tak sah? Ikut pendapat ni. Solatnya sah tak kalau lebih 6 harakah? Itu kerana kalau lebih maka batal sembahyangnya. Yang kedua, sekali lagi. Mengangkat kedua tangan bila hendak rukuk. Dan sunat dipanjangkan takbir sehingga sempurna rukuk. Tapi jangan memanjangkan lafzul jalalah itu apa? Allah itu lebih 6 harakah. Kerana kalau lebih maka sembahyangnya batal. Okey, sekarang nak rukuk. Cuba kira harakah saya. Saya nak rukuk. Allahu Akbar. Lebih harakah tak 6? Lebih tu. Okey. Kalau saya taruh dulu. Allahu Akbar. Agak cukup ke lebih? Rasa cukup kan? Okey, sekarang kita mula. Allah. Daripada bawah ni, daripada bawah. Allahu Akbar. Lebih kan? Okey, kalau ikut kitab kita, Umar Khatib, bongso kita ni, sana. Marilah sini. Semula. Oh, tak nampak. Ngadap sana pula lah. Tak sah sembahyang pula. Bismillah. Ni betul-betul. Okey, sekarang ni, nak ambil mana ni? Nak ambil Allah daripada sini ni. Sekarang nak rukuk. Yang pertama tadi selesai takbiratul ihram kan? Selesai. Okey, sekarang nak rukuk. Adakah bermula angkat tangan? Allahu Akbar. Atau taruh Allahu Akbar. Nak pilih mana ni kalau ikut panjang? Yang kedua kan? Okey, yang pertama pun boleh, yang kedua pun boleh, tapi panjang harakat tu jangan lebih 6. Namun tak apa, dulu kita pernah untuk sama kitab Hidayatul Sibyan. Hidayatul Sibyan kata jangan sampai 14 harakat. Panjang tu. Nak sujud.
Saya umur dah berapa? 86 tahun. Sujud lambat. Nak sujud. Allah. Agak berapa harakat nak sampai? Tak apa. Kerana umur kita tak lebih 14 pun. 14 tu panjang. Dua harakat penuh tu. 6 dengan 6. Okey. Tak ikut yang ini, maka batal lah tadi. Sama juga dengan saya nak turun. Okey. Yang turun lambat. Allahu Akbar. Agak berapa 6 harakat tadi? Berapa harakat tu? Lebih. Okey. Jadi siapa nak berpegang pada ni, silakan yang kuat-kuat. Okey. Kita berpegang pada kitab Hidayatul Sibyan yang dulu tu. Okey, jangan lebih 14. Okey, macam cantik lah tu. Okey. Macam mana nak tunjuk tadi yang terkurang tadi? Ha? Apa dia? Ha? 2 harakat. 2 harakat. Kalau 14 tak apa. Boleh mana? Tak. Yang takbir nak turun tu 6 tu dah kira panjang. Kalau ikut pendapat yang ni maka batal. Ini pendapat. Tapi pendapat yang pakai 14 tu maknanya memang di kalangan kita Hidayatul Sibyan pun tak apa. Kita takbiratul ihram kan? Orang yang takbiratul ihram, Allahu Akbar boleh tak? Saya pakai 2 saja. Taruh dulu Allahu Akbar boleh kan? Cuma aku sembahyang fardu apa kan boleh. Tapi siapa yang tak boleh nak masukkan aku sembahyang fardu 3 ni pun tak boleh masuk, dia panjang sikit. Allahu Akbar, mungkin dia 4. Tak boleh juga. Allah tak jumpa Allah. Kan? Boleh kan? Jangan lebih 14 harakah. Kan ada yang macam itu kan, dia cuba-cuba kan? Okey, ini was-was kena paksa. Kalau sebelah kita Allah tak jadi, tampar je, nanti dia jadi. Dia nyusahkan orang. Kalau beranilah jangan jumpa. Allah tak jadi. Tampar je, besok dia jadi. Dia tak berani. Okey, sekarang yang masuknya tadi tu sama dengan rukuk. Tengok sini. Kalau taruh dulu, maka tangan ni habis sampai lutut, habislah ra. Okey. Bagi perempuan lah. Okey. Allahu Akbar. Sampai lutut ni habislah sebut ra. Jangan dah kat sini masih Akbar, tak ada. Sebab bila dah bar dah ada baca lain dah bukan itu bacanya. Bacanya apa? Subhana rabbiyal azim kan? Jangan diambil orang punya. Bila dah berhenti dah tangan dah jejak tu, dah tak ada lagi ra, dah tak ada lagi dah. Dah ada tugas lain, tugasnya Subhana rabbiyal azim. Bila naik, lepas tangan ni, nanti kita jumpa dah tu. Sa, ni lepas ni sa. Okey. Sami Allahu liman hamidah. Kerana bila dah berhenti, ada tugas lain. Apa tugasnya? Rabbana. Jangan dicampurkan. Dia ada kerja sendiri-sendiri. Tak ada, jangan ambil orang lain punya. Wallahu a'lam bishawab. Akan datang kita yang kedua tu lagi dengan hadisnya sekali insya-Allah. Mudah-mudahan dengan berkat majlis ilmu sekadar bab sembahyang yang kita kata ni bab yang ringan, dan kita mudah faham, mudah jelas dan kita pun telah amalkan. Anggaplah ulang kaji yang kita sampai ini hari ini sebagai kita sedang bertasbih penuh pada Allah Ta'ala. Dan sebelumnya tutup, saya mengajak diri saya dan kita semua tingkatkan tasbihat. Sepanjang Rajab ni tingkatkan, jangan berkira-kira. Kalau biasa 300, mungkin tambah 300, mungkin tambah 300. Tolong selesaikan sebelum naik matahari subuh, 300. Ya, tolong selesaikan sebelum terbenam matahari asar 300. Kalau tak boleh 300, tolong selesaikan sebelum naik matahari subuh 100. Tolong selesaikan sebelum matahari terbenam asar nanti 100. Itu dah kira berkurang bukan berlebih. Tapi kalau boleh ambil lebih lagi ni, Rajab mudah-mudahan Allah Ta'ala dengan rahmat kasih sayangnya kepada kita, diberi kita peluang beramal di bulan Rajab dengan amalan dilipat ganda ganjaran pahalanya. Mudah-mudahan Allah juga beri kita kelebihan dalam dunia majlis ilmu ini, diampuni dosa-dosa kita yang lalu, dan insya-Allah ibu bapa kita juga sentiasa dalam maghfirah pengampunan Allah Subhanahu wa taala. Aku qouli hadza, na'udzubillahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Rabbana
Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbi ij'alna muqimas shalah wa min dhurriyyatina Rabbana taqabbal du'a. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Naqulu qali hadza wa nastaghfirullahal azim li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sama-sama semua.